Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Buletin Awani dan kita mulakan dengan laporan yang baru kami terima di mana lebih ramai lagi berada dalam radar dalam usaha memerangi rasuah tanpa kompromi di semua jabatan serta agensi kerajaan. Peringatan tegas itu dititahkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerusi hantaran dalam laman sosial Facebook Seri Paduka Baginda. Sultan Ibrahim mengingatkan bahawa Baginda juga mempunyai risikan sendiri dan tahu apa yang berlaku. Seri Paduka Baginda turut mengingatkan memerangi rasuah bukan sahaja tertumpu kepada segelintir jabatan atau mereka yang memberi dan menerima, malah turut meliputi pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan sebagainya. Sultan Ibrahim malah menegaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM turut tidak terlepas. Titah Seri Paduka Baginda tidak kira apa juga pangkat, termasuk ejen-ejen yang menjadi orang tengah, selain pembekal pelbagai peralatan, pakaian serta perubatan, semuanya dalam radar. Seri Paduka Baginda bertitah rasuah adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan tidak akan sama sekali ditoleransi dalam pentadbiran negara. Titah Baginda usaha membanteras rasuah tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar retorik kerana tiada siapa boleh terlepas daripada undang-undang. Sultan Ibrahim bertitah sekiranya terdapat pegawai yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan berintegriti, maka pertukaran perlu dilaksanakan tanpa berlengah. Titah Seri Paduka Baginda berikan peluang kepada mereka yang lebih layak dan bersih untuk menjalankan tanggungjawab.